Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Zarida binti Mat Nordin, nombor matrik C22A0519. Berikut merupakan laporan akhir latihan industri saya di ISM Studio PLT atau lebih dikenali sebagai Rekism. Pertama sekali iaitu pengenalan latihan industri. Latihan industri merupakan komponen wajib dalam program Sarjana Muda Teknologi Kreatif dengan kepujian yang bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar terhadap suasana dan amalan kerja sebenar dalam industri. Melalui latihan ini, pelajar berpeluang mengaplikasikan pengetahuan akademik ke dalam situasi kerja sebenar serta memahami struktur organisasi, aliran kerja dan budaya profesional dalam persekitaran industri kreatif dan teknikal. Seterusnya ialah objektif latihan industri. Objektif utama latihan industri ini adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan teori ke dalam tugasan praktikal. Kedua, meningkatkan kemahiran teknikal selari dengan keperluan industri. Yang ketiga, membentuk sikap profesional dan disiplin kerja. Dan yang terakhir ialah meningkatkan keupayaan pengurusan masa dan tugasan pelajar untuk memasuki alam pekerjaan. Latar belakang organisasi. Rekism merupakan sebuah organisasi yang menyediakan perkhidmatan dalam bidang reka bentuk kreatif dan pengeluaran produk, termasuk penggunaan teknologi cetakan 3D. Organisasi ini menekankan ketelitian kerja, pematuhan spesifikasi serta kawalan kualiti dalam penghasilan produk yang memenuhi keperluan pelanggan dan standard industri. Skop penempatan latihan. Sepanjang tempoh latihan industri, saya telah ditempatkan di bahagian reka bentuk dan teknikal dengan skop tugasan meliputi iaitu yang pertama, penyediaan dan pengurusan ruang kerja, penyelenggaraan asas mesin cetakan 3D, penyediaan fail dan tetapan cetakan, seterusnya pengendalian serta pemantauan proses cetakan, dan yang terakhir ialah kerja kemasan dan pemeriksaan kualiti hasil produk. Seterusnya, aktiviti utama sepanjang latihan saya di industri, iaitu antara aktiviti utama yang dilaksanakan ialah latihan dan pengendalian mesin cetakan 3D iaitu daripada mesin Ender, Bamboo A1 dan juga Eligo. Kemudian, penghasilan produk bercetak 3D untuk tugasan akademik dan acara rasmi. Kemudian, penyediaan produk bercetak 3D mengikut tema dan spesifikasi yang ditetapkan. Dan yang terakhir ialah pengurusan kebersihan dan susun atur kerja secara berterusan. Kemahiran dan pembelajaran. Melalui latihan industri ini, saya telah memperolehi pertama sekali iaitu kefahaman menyeluruh terhadap aliran kerja cetakan 3D, kemahiran pengendalian mesin dan kawalan parameter cetakan, keupayaan menyelesaikan masalah teknikal asas, kemahiran bekerja secara berpasukan dan berdikari, dan yang terakhir ialah peningkatan disiplin dan tanggungjawab kerja. Nilai tambah latihan industri. Latihan industri ini memberikan nilai tambah dari segi pendedahan kepada standard kerja industri, kawalan kualiti dan kepentingan ketepatan masa. Pengalaman ini turut membantu meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam mengendalikan tugasan teknikal serta menyesuaikan diri dengan keperluan tekanan kerja sebenar. Akhir sekali, apa yang saya dapat simpulkan daripada latihan industri yang saya telah jalani? Latihan industri di Rekism telah memberikan pengalaman pembelajaran yang signifikan dan relevan dengan bidang pengajian. Latihan ini berjaya meningkatkan kemahiran teknikal dalam teknologi cetakan 3D serta membentuk sikap profesional yang penting sebagai persediaan memasuki alam pekerjaan selepas tamat pengajian.